Okay, cara-cara untuk masukkan ink sendiri. Hari ni kita guna refill ink order daripada Shopee. Jadi aku order siap-siap 4 warna. 3 kita guna untuk colour cartridge dan warna hitam untuk hitam sahajalah. Ini colour crayon. Okay. Ini colour, tak ingatlah Manggeta kot, aku pakai orange saja colour ni. Oh, Manggeta yang colour merah tu. Okay. So, dia ada bagi satu screwdriver. Memang itulah mata saiz drill bit yang kita kena guna. Okay. Jadi nak guna screwdriver pun boleh, nak guna drill pun boleh. So sebab aku dah penat guna tangan, so aku pun guna drill untuk buat lubang tu. Tapi sebab mata bit aku tu membesar, so tak boleh nak tembus. Jadi terpaksalah double balik guna drill yang dia bagi. Korang bayangkan nak buat 3 lubang tu kan, dia macam sengsara sikit lah. Tapi bukan selalu. Okay, so lepas korang cuba, dia akan masuk sampai ke dalam lah. Kemudian keluarkan. Okay, tengok dah, ini dah siap dah 3 lubang tu. Which is bahagian kiri warna crayon biru, yang warna orange tu sebelah kanan. Sini. Okay. Dan colour merah magenta tu di lubang bahagian atas. Okay. Masuk. Aku tak tahu kenapa diorang bagi picagari, sebab ini dah datang dengan dia punya picagari. Jadi aku tak guna pun picagari tu. Guna kucai-kucai je. Okay. So, dah siap untuk warna. Lepas tu aku buat untuk warna hitam pula. So, dia dah tak mencabar lah. Sebab satu lubang saja kat tengah-tengah tu untuk ink warna hitam. Jadi, sama juga kena drill. Lepas tu, kena juga guna mata bit yang diorang bagi tu. So, bila masukkan ink tu lama